Kes telah berlaku pada 1 bulan 1 2020 yang lalu sempena ambang tahun baru 2026. Dan pada hari ini mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman iaitu denda sebanyak RM1,500 dengan perintah khidmat masyarakat selama 4 jam dan perlu dihabiskan dalam masa sebulan. Orang yang kena tuduh adalah seorang warga negara Singapura. Dan secara keseluruhannya sehingga pagi ini jumlah notis pemberitahuan kesalahan sebanyak 644 telah pun dikeluarkan yang melibatkan 500 warga tempatan dan juga bakinya iaitu 144 adalah warga asing. Dan daripada pecahan 644 itu tadi, Kuala Lumpur telah mencatatkan jumlah MPK yang tertinggi iaitu sebanyak 173 kes, diikuti oleh Kedah sebanyak 142 kes dan juga Negeri Sembilan sebanyak 97 kes. Secara prinsipnya hukuman perintah khidmat masyarakat ini, undang-undang sampah kecil ini bukan fokus kepada warga asing sahaja. Saya ingin tekankan di sini bahawa kita tidak memilih bulu dan semua individu yang berada di bumi bertuah Malaysia ini, jika mereka membuang sampah-sampah kecil di tempat yang tidak sepatutnya, kami akan dakwa mereka.